Hai semua, peminat kesihatan. Pernah tak anda terfikir macam mana setitis darah boleh ubah hidup seseorang? Hari ini, saya nak kongsi tentang betapa besarnya impak menderma darah dan macam mana ia boleh ubah kehidupan orang lain. Setiap derma darah adalah hadiah untuk kehidupan. Mangsa kemalangan, pesakit talasemia, ibu yang bersalin, dan pesakit yang jalani pembedahan, semuanya bergantung pada kebaikan penderma macam anda. Satu beg darah boleh selamatkan sampai 3 nyawa. Bayangkanlah, 3 orang, 3 keluarga, akan sentiasa berterima kasih atas pengorbanan anda. Tapi, anda tahu tak, menderma darah bukan saja baik untuk orang yang terima. Sebenarnya, ia sangat bagus untuk anda juga. Kalau selalu menderma, ia boleh kurangkan zat besi berlebihan dalam badan, baik untuk jantung, dan boleh turunkan risiko kanser. Selain itu, anda juga dapat pemeriksaan kesihatan ringkas setiap kali menderma sebab tekanan darah dan kesihatan anda akan diperiksa. Dan ada lagi. Selain manfaat kesihatan, menderma darah juga buat kita rasa lebih dekat dengan masyarakat dan rasa tanggungjawab sosial. Bila anda menderma darah, anda jadi sebahagian daripada jaringan penyelamat nyawa yang menghubungkan kita semua. Anda boleh jadi wira dalam hidup seseorang. Jadi, jom kita buat perubahan bersama-sama. Jom kita gulung lengan baju dan derma darah. Sumbangan anda boleh beri harapan dan permulaan baru kepada mereka yang sangat memerlukan. Ingat, setitis darah membawa sejuta harapan. Sertai saya dalam misi menyelamatkan nyawa ini. Pergilah ke pusat derma darah yang terdekat hari ini. Jadilah perubahan yang anda nak lihat dalam dunia ini. Derma darah, selamatkan nyawa. Terima kasih sebab jadi sebahagian daripada perjalanan hebat ini. Sama-sama kita boleh wujudkan dunia yang lebih sihat dan bahagia. Sampai jumpa lagi, jaga diri, dan kekal sihat.